Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton. Selamat datang ke program Sembang Santai, Ilmu, Buku dan Inspirasi. Ialah sebuah program di mana kita berbual secara santai tetapi penuh makna. Kita akan menyelami pelbagai kisah-kisah yang menarik berkaitan buku, berkongsi ilmu yang bermanfaat dan menggali inspirasi daripada pengalaman serta pemikiran para tetamu jemputan. Hari ini kita akan berbual mengenai buku Apa Khabar Ayah Bonda. Bersama kita pada hari ini adalah Dr. Zuraina binti Ali atau Profesor Madya Dr. Zuraina Ali. Okey, jadi teruskan bersama kami untuk sesi yang penuh santai tapi padat dengan ilmu dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Zuraina. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar ini? Alhamdulillah. Okey. Hari ini kita akan fokus pada buku Apa Khabar Ayah Bonda. Ya. Tapi sebelum itu, saya bacakan sedikit biodata doktor. Dr. Zuraina ni dia adalah kenalan saya semenjak penubuhan awal KUTEM dulu. Kira memang sahabat yang kira antara salah seorang perintis KUTEM. Okey, Dr. Zuraina Ali adalah seorang pensyarah bahasa Inggeris di Pusat Bahasa Moden, Universiti Malaysia Pahang Al-Sultan Abdullah. Beliau mempunyai latar belakang akademik yang pelbagai. PhD dalam Teaching English as a Second Language daripada Universiti Putra Malaysia, ijazah sarjana muda dalam komunikasi massa dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia dan ijazah sarjana dalam Information Management dari Universiti Teknologi Mara UiTM. Dengan pengalaman 25 tahun dalam pendidikan bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua, beliau telah mempelopori pelbagai inisiatif dalam pembelajaran yang inovatif dan memberi manfaat dan untuk memperkayakan pengalaman pembelajaran bahasa. Salah satu yang istimewa tentang Dr. Zuraina adalah beliau juga adalah seorang penulis dan pengkaji. Beliau telah menghasilkan karya akademik seperti Halal Issues in Malaysia di samping karya kreatifnya iaitu Apa Khabar Ayah Bonda, Distrik Hati, Suka Duka Perjalanan PhD Kami dan PhD The Amazing Journey. Jadi hari ini kita akan berbual mengenai bukunya Apa Khabar Ayah Bonda dan ialah saya rasa ialah salah tajuknya adalah menarik. Buku ini adalah terbitan penerbit UMPSA tahun 2024 dan dalam kandungan buku ini dia menceritakan tentang dedikasi ibu, pengorbanan ayahnya dan pengalaman beliau sendiri dan olahan buku yang nak dibincangkan hari ini adalah amat menarik. Jadi saya nak mulakan dengan soalan pada Dr. Zuraina. Okey. Apakah yang mendorong doktor memilih tajuk Apa Khabar Ayah Bonda? Okay, terima kasih ya Kak Yati. Panggilan memang yang Kak Yati cakap tadi memang betul. Sebenarnya awal lagi Kak Yati kita kenal dekat Universiti Teknologi Malaysia Cawangan Pahang. Kan? Okey. So orang lama ya. Okey. So tadi tajuk tu ya, Apa Khabar Ayah Bonda. Sebenarnya saya orang kata kita dah macam kita masak lah lebih kurang kan. Kita dah tambah garam, kita dah tambah kita tambah dia punya spices dan sebagainya kan. Mula-mula tajuk dia bukan macam ni. Saya tak ingat dah tajuk dia apa ya. Sebab kenapa saya tak ingat? Sebabnya buku ni dikarang sejak ya Allah Rabbi, masa tu saya buat PhD. Okey. So bayangkan masa saya duduk peram-peram dalam laptop dan itulah cerita dia. So apa khabar Ayah Bonda ni juga pada tahun ya, bermula tahun 2006 tak silap saya ya, 2006 saya telah ayah ada bonda saya Amini telah pergi pada tahun yang sama. Ya, okey. So saya rasa pemergian mereka tu sangat orang kata indah lah maksudnya ya. Maksud saya ibu saya meninggal bulan 6.
Ya. Dan ayah saya pula 6 bulan lepas tu, bulan 12. So dalam pada hal itu kita doa setiap hari lah kan. Abah kita saya tak panggil abah, saya panggil kami berasal dari Terengganu, kita panggil Pok. Dan mak kita sekarang ni saya tak tahulah siapa panggil mak lagi. Saya panggil mak Pok kan. Okey. So seolah-olah bila kita doa, kita nak kata ialah doa kita tu, saya nak bertanya apa khabar mereka lah di alam sana. So lebih kurang macam tu lah dia punya kenapa saya at the end saya dapat title ni lah, apa khabar ayah bonda. So kita dalam doa kita sentiasa bertanya, mungkin macam tu lah, apa khabar ayah bonda. Kita sentiasa doa mereka makna kita sentiasa baca Quran, doa mereka. So itulah maksud saya, apa khabar ayah bonda. Saya sentiasa bertanya-tanya tentang mereka kan. Lebih kurang lah. Ada yang tersirat di sebalik tajuk tu. Betul. Saya rasa macam itulah, sebab yalah kita di sini alam nyata kan. Dia orang kat sana kita tak tahu. So setiap hari pun bertanya khabar, kita doa kan. Lebih kurang lah macam tu kan. Okey. Tentang buku ni, isi kandungannya, kira daripada yang saya baca, ada macam ia adalah pengalaman peribadi. Betul. Dan apakah mesej yang ingin doktor sampaikan sebenarnya? Okey. Pertamanya tadi yang seperti yang saya katakan tadi, ayah saya meninggal 2006, mak pun meninggal 2006. Dan pada masa yang sama anak saya tak silap saya, anak saya lah yang ketiga lahir lebih kurang 2006. Jadi anak saya yang kedua, ketiga tu dia orang ingat lupalah, sebab satu saya tak ingat umur dia orang 4. Kalau yang sulung tu 4 tahun, yang nombor 2 tu 2 tahun. So 4 tahun 2 tahun. Saya rasa dia orang tak ingat mak saya. Dia tak jumpa pun. Jumpa. Tapi dia orang tak ingat. Kecil memory sangat. dia, ya betul. Memory dia orang mungkin tak dapat lah kalau 5 tahun ke atas, insya-Allah. Okey, so macam tadi soalannya, jadi kenapa saya tulis buku ni? Sebab saya nak mereka kenal ayah bonda saya melalui kisah ni. Semua ni kisah saya lah. Orang kata kisah daripada remaja, kisah daripada saya mengaji. Mak saya ni ya Rabbi Alamin, sangat garang. Cikgu ngaji kan. Kalau tak menangis depan dia, kalau tak menitik air mata, basah Quran, nitik-nitik Quran, itu tak ngaji namanya. Itu mak saya. So saya ada tulis dalam dalam Al-Quran ya, macam itulah. So benda-benda macam ni saya nak tahu bahawa saya, bila personality saya pun sikit sebanyak saya tak nafikan lah. Memang ada jugalah kan, kita inherit kita punya mak bapak kita punya sikap kan. So itulah motivasi saya, sebab saya nak tahu, saya nak memastikan lah anak saya, mereka kenal kita orang panggil Tok Haji mak. Tok Haji dengan Tok Ki pak lah. Daripada buku ni. So dia orang baca. Macam tu lah. Dengan lagi satu nasihat mak. Contohnya macam mak saya ni, kami orang miskin. Kami lah datang daripada keluarga yang tak berapa kan. Sebabnya kami daripada ayahnya dan maknya daripada Terengganu. Jadi kita merantau. Dan tak ada sekolah dan sebagainya. Mak pun sekolah masa Jepun, apa sangat kan. Jadi dan ayah saya pula orang kata tak tahu membaca. Mak saya boleh bahasa Jawi. So dalam pada hal ni, maksudnya bagaimana mereka membesarkan kami semua. So benda tu anak kena tahulah. Dulu kita orang macam orang kata nak makan roti gardenia ya. Saya rasa masa abang saya masuk universiti baru tahu gardenia. Macam susah kan. Yalah. Tapi itu tak apa sebenarnya. Ia mendidik kami lah, personality kami ya. Macam tu. Pengalaman daripada pengalaman membesar sendiri pun ada banyak ceritanya ya. Macam itulah lebih kurang. Macam yang doktor cakap, buku ni ditujukan pada kira macam khususnya pada anak-anak. Betul. Anak-anak sendiri. Anak-anak sendiri. Jadi
bagaimana dengan yang pembaca lain? Kalau pembaca lain, misalnya saya target pun anak remaja ya. Sebabnya anak remaja ni, especially saya, masa saya dekat universiti dulu, saya nak cakap panjat gunung, memang setiap semester panjat gunung. Okay. So saya saving. Mak saya memang dia ajarlah, saya tak ingat, duit something, tajuk chapter, ada duit something about duit lah. Mak saya ajar saya, itu cara mak saya ajar saya saving. Okay now, untuk remaja especially buat budak universiti, saya rasa buku ni dia akan reflect kepada diri mereka sebagai seorang pelajar. Okay now, setiap cuti semester saya rasa saya tulis buku ni, saya tulis satu bab, iaitu panjat gunung panjat gunung kan. Okay, so kita remaja ataupun yalah kita dah dewasa ya, kita kena tahu yang minat is minat. Okey, pada masa yang sama jangan lupa balik cuti semester. Macam itulah. Okey, balik walaupun panjat gunung tu kadang yalah travelling dan sebagainya. Last gunung saya panjat ialah Gunung Kinabalu. Saya rasa 3 hari, kurang 3 hari sebulan saya kat Sabah dengan Sarawak. Sarawak kita panjat Gunung Mulu dulu, lepas tu saya pergi Kinabalu. Tapi saya balik sekejap. Lepas tu Sam buka. Saya kalau ada short Sam, saya tak sure dekat UIA sentiasa ada short Sam. Saya pastikan saya ambil short Sam lah, sebab kita nak maintain CGPA kan. So untuk remaja ataupun untuk para pelajar ataupun mahasiswa, saya rasa buku ni amat sesuai untuk mereka jugalah kan. Lepas tu macam untuk golongan yang remaja, misalnya remaja di peringkat sekolah rendah ataupun sekolah menengah, ada beberapa tajuk yang saya nak saya kongsikan. Contohnya baca Quran. Okey, baca Quran itu orang kata kena sangat-sangat penting. Dewasa ni kita tengok macam budak-budak kadang tak tentu arah kan. So jangan tinggal diri dengan Quran. Kan kita pun Quran. Dan ayah saya pula, ayah saya kalau mengaji tu boleh mengaji lah. Okay, memang boleh mengaji. Tapi walaupun dia tak sekolah, tapi nasihat dia tu, macam contohnya 3 kul kan, dalam saya punya chapter tu ada 3 kul. Sampai sekarang saya ingat. Dia kata, baca Ina, mu kena baca Ina sebelum kamu semayang. So amalan tu saya rasa, pak saya beritahu, saya rasa elok kiranya diteruskan. Orang di luar sana ya diteruskan kan. Mana something lah dia kata, maknanya benda-benda nasihat macam tu saya tak nak anak saya lupa, dan saya pun tak nak lupa lah. So lebih kurang macam tu. Dan audience di luar boleh dapat manfaat daripada nasihat-nasihat daripada ayah saya. So basically itulah, yang baik tu saya nak orang kata sampaikan kepada orang. Semoga insya-Allah pahala ayah bonda saya berterusan. Lebih kurang lah. Jika macam satu amalan yang mudah, yang kira tak patut dilupakan. InsyaAllah. Saya rasa macam itulah. Kan. Okey, dalam salah satu boleh kongsi tak salah satu bab yang kira macam paling menyentuh hati doktor? Kira dia macam dia turning point lah. Yang kira macam bila kita yang boleh kita baca tu, memang kita akan merasai apa yang doktor rasa. Betul. Saya ingatlah dulu kan, kita dulu 80-an ada sekolah pagi, sekolah tu kan. Saya tak tahu sekarang ni macam mana, sebab anak saya semua sekolah pagi. Saya tak tahu di negeri-negeri lain, saya tak sure. Okey, pada satu hari mak saya suruh rumah, dia memang masak lah. Pada satu hari tu. Ya, pada satu hari kan. Ya Allah Rabbi, kita tunggu bas lebih kurang pukul 12 macam tu, kita tunggu bas tau. Lepas kita tunggu bas, saya duduk rumah flat. Saya duduk rumah flat. Jadi rumah flat kami ada 4 tingkat ya. Kami duduk tingkat kedua. Okey, mak saya sambil dia masak, sambil dia basuh pinggan, dah siap masak dah. Sebab biasanya saya bawa bekal, biasanya. Okey, kenapa saya bawa bekal? Sebab mak saya kata, kalau mu nak cerdik, mu tak boleh bawa duit banyak. Kalau mu bawa duit banyak, mu BODO. Lebih kurang gitu. Jadi kita pegang dia punya ni. Jadi kita pun, dulu 80-an ya, 80-an, 20 sen boleh beli
Nyah tu punya anti punya mi soup tau. Betul. Woi, kecil macam tu sedap mi soup ke mi kari sedap. Dia kosong je. Dia sedap. Nya tu nyonya lah kan. Ya, betul kan. Ya, kita sekolah tu kan. Beratur ya Allah 20 sen. Jadi kecil je. Kalau 30 sen ke macam tu besar sikit. Fish cake sikit. Ya, betul. Fish cake pun dah sedap. Tak tahulah nyah tu macam mana. Memang enjoy lah. Kan macam tu kan. Stay back, beli macam tu. Kau tak bawa duit lah. Kau tak bawa berkal. Macam tu kan. Okay, coming back to tadi kan. Okay, now pukul 12 tu kami satu hari tu tak ingat lagi apa. Lepas tu kami tunggu lama sangat tau. Lepas tu kami jadi pelik lah. Macam biasalah geng-geng ni kan. Geng-geng flat tu kan. Ngapa ni lambat sangat lah. Aku rasa kan bah ni lupa kita lah. Macam tu. Budak-budak kan. Bah ni lupa kita lah. Macam tu kan. Mari lah. Kita tunggu kat jalan besar. Bayang kalau jalan besar tu jalan yang kereta gini kan. Memang sibuk lah. Memang sibuk. Dan kita pula budak-budak kan. Lepas tu orang kata budak-budak sekolah yang dewasa yang baju pinafore biru, ingat tak? Pinafore biru apa? Biru muda kan. Sekolah menengah lah ni. Sekolah menengah dulu pinafore boleh pakai kan. Pinafore kan. Okey, dia orang pula macam ikut je adik-adik ni. Tak ada dia kata, sebagai kakak tak ada dia kata, awak nak pergi mana tu? Duduk sini. Dia tak ada. Dia ikut sekali. Sebab mungkin majoriti budak kecil kan. Jadi kakak ni pun ikut. Okey, kami pun jalan. Okey, daripada tempat tunggu bas tu, kami jalan lah. Mak saya tahu, mak saya sentiasa tengok. Kan? Sebab sambil itu, dia sentiasa tengok dekat rumah flat tu, ni dapur, sini ampai kain. Okey, so dia akan tengok. Okey, now kita dah jalan dah ni. Dah jalan pergi kat sini kan. Dah jalan. Lepas tu kita pun tunggulah dekat jalan besar. Jalan besar banyak kereta. Pukul 12 mungkin orang pergi lunch 12 something kan. Orang pejabat semua kan. Maknanya rumah kita tu di kawasan tempat kita tinggal tu lebih kurang kat bandar juga. Kan? Bas kita panggil bus town. Bas bandar kan. Macam tu. Ada. Lepas tu lama saya tak ingat berapa minit. Lepas tu kan kawan saya beritahu, Nang, kau tengok mak kau datang. Lepas tu saya pun balik macam tu, saya nampak Allahu Rabbi. Tahu tak macam mana Kak Eti? Ni ada pokok kelapa. Kan. Saya masih ingat. You can imagine, saya boleh visualize sampai sekarang. Okay. Ni kan ada pokok kelapa kan. Dia macam pokok kelapa tepi jalan tu dia macam tu kan. Mak saya kan lendek itu. Dia ambil sap. Saya ingat lagi. Dua sap. Lepas tu dia punya lidi dia buat syap. Macam ni. Sap macam ni tau. Ya Allah. Dia ada lidi. Lepas tu sampai kat kita kan. Dia, macam tu lah. Kata. Lepas tu kawan saya dah warning dah. Mati kita Ina. Mati kita. Memang mati lah. Budak-budak kan. Ya Allah. Masa tu memang tak takut. Garang kan. Lepas tu dia daripada jauh. Balik. Dia cakap macam tu. Ya Allah. Kita orang ambil beg berlari. You just bayangkan. Okay. Yang sekolah menengah pun balik sekolah tersipu-sipu lah kan. Sekolah menengah tu. Sekolah menengah tu dia ngaji dengan mak juga. Jadi macam kan macam Kak Has nama dia. Ingat lagi Kak Nas Kak Has macam tu lah. Comel orangnya. Lepas tu dia pun balik tersipu-sipu sebab yelah kan. Macam tu. So macam saya nak cakap kat sini. Maksudnya kadang-kadang mak kita ni memang bentuk dia ialah garang kan. Tapi sebenarnya dia tu buat sesuatu yang baik untuk kita. Pada masa tu kita ingatkan kita buat yang terbaik. Itu adalah decision yang paling baik ketika itu. Sebab bas tak lalu kat situ. Kita mengambil alternatif. Kononnya alternatif yang terbaik lah. Sebenarnya itu tidak pada pandangan mak kita yang lebih matang ketika itu kan. So benda-benda macam tu. Dan bila saya jadi mak sekarang ni, saya pun dengan anak remaja kan. Lepas tu anak remaja faham je lah kan. Sekian-sekian. Dia tak tahu mak dia buat ni yang terbaik untuk dia. Tapi dia akan cakap lah dia punya rasional sebagainya. So itu contoh yang paling dekat lah pada saya. Dan saya rakamkan dalam buku tu lah. I mean it's a simple thing. Tapi saya rasa, you just imagine yang saya cakap tadi lah. Saya boleh visualize mak saya. Maknanya, yelah, memang bagi mak saya tu adalah sesuatu yang kau tak boleh buat. Maknanya kan. Kan? Kau macam hilang macam tu kan. Tapi saya tak tahu mak saya macam mana boleh detect saya dah dekat depan. Kan? Pelik lah. Saya tak tanya. Takut saya nak tanya. So macam tu. Dia nampak dari rumah flat tu nampak. Mungkin kot dia nak nampak saya jalan tu kan. Dia kata, kau memang kena Ina hari ni kan. Tu dia masuk tangan dia kan. Dia pergi bawah. Mungkin lah kan. Ya Allah. Macam tu lah. Itulah kan. 80-an kan. Kita risau sebab
bas tak datang, kita lambat pergi sekolah. Tapi yelah kan, macam tu dah lebih kurang kita punya tu. Doktor yang apa ni, kira dalam keluarga doktor ni apa ni, kira yang bongsu ke yang saya ada adik saya seorang lagi. Cuma saya punya karakter, saya rasa yalah saya ni orang kata kalau lebih nakal betul Kak Ati. Saya rasa lah sebab saya ni saya cuba je semua-semua. Dan saya memang teruk lah akademik saya kan. Macam contoh dalam satu kelas standard 30 orang kan. So kalau macam biasa nombor saya kan 29 30. 28 tu terror sangat memang mathematics fail. Ya Allah, tak pernahnya lulus. You just okay kan? So macam itulah maksudnya. Saya nak mengatakan kat sini maksudnya kalau dibandingkan dengan adik-beradik saya lain, saya memang gini lah kan. Macam tu lah, macam teruk lah. Maknanya saya lebih kepada kat luar. Saya suka lebih aktif. Bukan main kat longkang. Biasalah kat situ mana ada gadget kan. So kita main konda-kondi. Kita main apa lagi yang galah panjang. Macam tu. Yang apa? Tali getah tu. Tali getah terror. Gaya macam-macam. So itulah orang kata 80-an punya permainan. Dan orang kata kalau tak keluar waktu petang memang tak boleh hidup lah. Saya macam tu. Saya tak ingat adik saya dia macam tak berapa sangat lah. Mungkin lah kot. Saya tak ingat sangat. Macam tu lah. Tapi dalam academic wise, saya rasa saya memang ialah yang terkebelakang. Sampai mak saya risau lah pada saya. Sebab, yelah, maknanya orang kata, itu mujur lah dapat. Kalau dapat, saya rasa sentiasa lah nombor 30 tu rasa macam biasa je. Kalau dia periksa tak rasa berdebar, tak rasa pun. Relax je. Macam tu lah kan. Okay, apa ni? Menarik juga. Macam kan? Sama je. Kan? Nakal seadanya lah. Macam tu lah. Gen X lah ni ya. Ya betul. Kan? Lagi satu Kak Ati, saya ingat lagi. Dulu kan, kita main dekat longkang. Alah longkang tak adalah. Biasalah main longkang main sebab apa ya? Ikan lah kot dah. Ya betul. Kan? Tangkap ikan. Tangkap ikan lah. Tangkap ikan, tangkap budu. Kan? Terror. Maknanya bawa lah segala macam. Alah kita tu. Tapi kita tak tahu benda tu kotor. Memang I jernih kan. Lepas tu balik tu Kak Ati. You know what happened? Kan kita ada buluh sabut tu. Kak Ati ingat tak? Ya Allah, saya ingat sampai sekarang sakit dia. Mak sambil tu mak saya beliting. Kau pergi mana ni? Oh, sakit. Saya duduk tahan. Kena sentan. Kena sentan. Kau jangan cakap sebiji. Maknanya kau diam je. Ui. Tapi memang seronok main dengan kawan. Lepas tu pergi tu mak saya lah, mak memang keluar beletir sikit. Kan? Macam tu lah. Yelah, nak suruh anak tu jadi anak. Ya. Kan? Okey, apa ni? Dalam kira dalam buku ni ada juga ia tekankan isu-isu yang macam kira dalam keluarga, dalam hubungan keluarga. Macam komunikasi, lepas tu emosi. Adakah buku ini juga macam ada dia doktor menekankan dia perasaan tu, komunikasi tu, cara-cara semua. Ya, kalau pasal komunikasi memanglah. Maksudnya saya kat sini, mak saya ni dia macam orang kata mak saya banyak bagi nasihat lah kot kan. Tapi nasihat dia lain tau dengan nasihat orang zaman sekarang. Contoh ingat tak yang excuse me, dalam TikTok punya tu Liza Abdullah dengan siapa penyanyi tu? Alah saya lupa. Kita panggil dia cerita apa saya lupalah dia punya tu. Tapi dalam cerita tu kita panggil dia Ayam. Saya lupalah cerita dia. Tapi penyanyi lah best. Dia juara lagu punya orang. Saya lupalah. Naim betul. Kan ada saya TikTok. Pun tak ingat tajuknya. Saya tak ingat tajuk. Tapi saya tahu dia lah kan. Lepas tu kan, ingat tak Liza Abdullah ni? Lepas tu nanti Liza Abdullah ni kata, mak nak buat apa, something like that lah. Lepas tu mak dia kata, tak buat apa-apa, tak buat apa, kau tidur je kat situ. Lebih kurang macam tu lah Liza Abdullah tu sebagai mak cakap. Lepas tu Naim ni buat sungguh, dia tidur depan mak dia. Mak saya lebih kurang macam tu. Kan? Maksudnya contohnya kan, contoh dan saya rasa saya sikit sebanyak ada sikit-sikit juga kadang-kadang tu kan. Anak saya tanya kan, anak saya tanya, mama ni contohnya tembikai kan. Anak tu tanyalah, nak makan ke macam tu kan. Tak, buat hiasan je. Macam tu, macam kau nak potong ke? Nak potong ke? Tak. Macam
Patutnya cakap je lah, Mama nak potong. Tak, kita macam cakap, tak, itu buat hiasan je. Macam tu. Mak saya lebih kurang macam tu. Dia macam, itulah orang kata, maknanya kalau budak zaman dulu dia faham, saya rasa. Kalau budak zaman sekarang, ikut je lah. Macam kan. Maknanya dia kata kan, mak tak suruh potong. Sebenarnya dia tak faham lah ya. Kita bahasa yang zaman dulu yang, mak ni marah sebenarnya. Tapi anak zaman sekarang, tak apa nak pandai macam tu. Macam, okey lah. Mak kata, tak payah lah. Padahalnya, mak tu sebenarnya cakap je lah, potong lah. Tapi mak tak cakap macam tu. Tak, buat hiasan. Maknanya, dia just diam je lah. Macam tu kan. So, macam orang kata, komunikasi tu, orang kata, yelah, mungkin itu cara saya berkomunikasi. Dan mak saya ni kan, dia cakap tadi, dia macam, orang kata garang kan. Jadi, kadang-kadang bukan takut nak tanya. Mak kadang-kadang masa dia okey je. Contohnya macam saya ingat masa misalnya macam nak buat kuih, kan? Masa tu kita, mak saya dulu dia kerja kat Kelang Kopok, kan? Masa tu kami sama-sama buat kuih, okey? Tapi pada masa yang sama bila saya remaja, saya masuk ke alam universiti lah kan. So pada masa tu hari perayaan, mak saya ni dia tak boleh tahu. Kalau dia dah siap contoh dia memang terror lah buat biskut kuih ros yang macam keloyang kan. Okey, dia dah cakap ni tahu. Dia dah cakap dia dah sediakan bahan. Kita sedia bahan lah, misalnya kita dah bentang semetika kat surat khabar kan. Betul. Lepas tu kita pun nak pancuh lah kan. Dia mak saya tak bagi. Mu tak ya. Kalau tak kena adunan tak jadi. Maknanya bab-bab macam tu, ada bab-bab komunikasi ni kat sini. Maksudnya mak saya especially untuk masakan tu, biasanya saya perhatikan mak saya tak suka diganggu dengan dia punya itulah. Dia nak masuk apa kan. Saya rasa saya sikit sebanyak pun macam tu juga. Macam kalau macam anak-anak tak apa. Sebenarnya tak elok sepatutnya kita minta ownership tu. Kan macam saya tak boleh macam kakak contoh cara potong bawang. Okey, kalau nak masak tak kisahlah nak mayang, nak apa kan. Dia tak boleh sembarang potong ni. Jadi ada orang pap dia potong. Saya ada macam macam tu kan. Jadi macam tu lah lebih kurang. Bila anak saya masuk dapur, saya kena tunjuk cara potong bawang untuk sekian macam ni. Untuk episod yang lain cara macam ni. Bolehlah kita arahkan untuk anak, tapi bila tetamu datang, ada nak buat macam tu? Takkan kot, apa kan? Tengok je lah. Kan, macam takkan kita cakap, tak ada, potong yang kentang ni sebenarnya 4 kau dalam sup. Potongnya macam ni. Tak, kita nak arah macam tu. So, macam tu lah. Tapi bagus juga sebabnya, kira bila kita pergi ke rumah orang, kita nak tolong, nak buat apa, nak buat macam mana. Jadi, benda tu kira macam cara asuhan mak-mak dulu dia terus inculcate kita punya cara adab. Betul. Dia bila berada di tempat lain. Ya, betul. Jangan sebarang kan. Masuk dapur orang kan, ada dia punya adab dia kan. Jangan sebarang. Kadang-kadang orang jelah cara potong itu a simple orang kata example kan, cara potong bawang je pun. Kan ada orang bila nak hias bawangnya macam mana, nak mayang macam mana. So simple je, tapi kita nak present tu maknanya kita suka cara macam ni. Macam tu kan. Bila orang tu present macam tu, kita rasa tak cantik. Padahal okey je pada pandangan semua orang. Kita je lah. Macam tu kan. Okey, macam anak-anak ni memang kena hormat. Kalau macam pergi rumah orang. Jadi cara asuhan tu dia terus kita tanpa sedar sebenarnya. Ya, betul, subconscious ya. Subconscious dia panggil. Betul saya rasa baru Kak Ati cakap macam ni, saya rasa ya betul juga tu. Yalah, maknanya tak sedar mak kita sebenarnya yang jadikan kita macam ni. Yalah, kita dia dulu ada critical thinking dah. Kan. Allah Akbar. Itulah kenangan. Okey, dalam dalam bahagian 2 yang kisah Pok Lupa ni, seringkali macam ibu ayah ni tanya, kira macam dia bila kira mereka dah berusia kan. Jadi mereka bertanya tu berkali-kali. Bila benda tu terjadi, apa yang ada di fikiran doktor? Okey, sebenarnya ayah saya, pak saya ni
dia kan, ya Allah Rabbi, he is a very strong will punya person. Dia ni kan kalau dah buat kerja dia tak ingat makan minum tau. Ni Pok punya attitude lah. Dia kan dia buruh JKR, lepas tu dia pencen tu dia ada kebun lah kan, dia ada kebun. Dia ni macam dia nak buka ladang kebun serai ke, tapi dalam usaha dia tu macam dia terbatas lah sebab jadi sakit kencing manis. Kan mata dia pun tak pelok kan. Okay, now dan dia memang orang kata kuat lah, saya rasa fizikal dia jenis yang kuat, maknanya okey je, maknanya rasa dia tidur lah. Tapi bila buat kerja memang dia all out. Memang macam mak saya pun jadi sakit hati dengan ayah saya, apak saya kalau dia bekerja. Kan? Kalau macam tak reti-reti nak naik, kalau tengah hari tu naiklah makan. Dia tak reti-reti nak naik sebab dia tengah concentrate kerja kebun je pun kan. Tapi itulah, kalau tak habis mungkin batas-batas dia tu dia tak naik. Itu yang menyebab dia ada hypo tau, ada dalam selalu satu bab tu kan. So anyway, bila dia kata Pok lupa tu, saya ingat saya ingat dia dulu once upon a time dia macam orang kata yalah Allah bagi dia rezeki dengan dia punya fizikal dan sebagainya. Dan masa dia lupa tu kan, macam dia effect, saya tak tahulah dia effect dia benar kanser tulang ni, tulang. Dia tak boleh duduk macam ni lah. Dia macam bedridden macam tu kan. So dia tak boleh bangun dah. Okay. Dia tak boleh, memang tak tu dah. Memang tak boleh bangun dah. Lepas tu tapi dalam masa tak bangun tu kadang-kadang sebab Pok saya ni masa sebelum dia tu sebelum dia tak ada ya, dia tinggal dengan abang saya, abang sulung kan. Sebab dia dah pencen, abang sulung tu dah pencen, so dia jagalah dengan kakak ipar sebab saya tinggal pekan dan sebagainya. So memang abang ambil dia kedua kedua parents saya ni untuk jagalah ya. Lepas tu masa dia kata apa dia lupa tu, so saya ingat macam orang kata apa ya, dia dulu macam orang kata rasa macam kesian lah kot, macam saya rasa kesian lah kan. Maknanya dulu dengan ngaji macam tu lah. Lepas tu kadang-kadang dia kata dia lupa kan, dia semayang baring macam tu kan. Dia rasa macam dia macam was-was tau dia baca apa. Dia kadang-kadang saya sekali-sekali saya datang, saya pakai pampers semua, saya cari bawa masuk bilik air semua kan. Lepas tu dia kata, Ina, cuma cek Pok baca ni. Dia kadang-kadang dia khawatir yang dia baca tu salah, bukan tempat dia lah. Sujud ke apa. Cuma cek betul tak baca Rabiq Fi'li ni. Alhamdulillah masa saya cek tu okey je. Cuma dia dalam tahap tu 70 something tau dia. 76 70 apa dia meninggal. Dia masih orang kata dia takut dia lupa lah nyanyuk macam tu. Tapi alhamdulillah dia tak nyanyuk. It's just that dia nak pastikan yang dia betul baca untuk setiap rukun semayang tu, itulah. Okey, macam itulah arwah ayahnya. Macam tu kan. So nak kata arwah mak dengan arwah ayah saya ni tak, dia macam semua pada mak kita kan, mak tak kerja kan. Jadi mak lah semua. Dia ayah so tak garang sangat, biasa je. Macam itulah kan, dia tak boleh dua-dua garang, nanti kan stres aku. Panas. Kan. Okay. Apa ni kira untuk macam kita apa ni, saya nak tanya tentang apa ni proses buku ni pula. Berapa lama masa yang apa ni doktor ambil actually yang sebenarnya kira dan berapa lama? Sebab doktor cakap apa ni buku ni asalnya dah terperam lama kan. Jadi dan apakah cabaran yang kira terbesar yang apa ni yang doktor lalui semasa menulis ni? Sebenarnya ya Allah, Al-Fatihah untuk apa ni arwah juga Ida Rizani, arwah Kak Ida kita kan. Sebenarnya saya dulu masa Cook Time lah, Kak Ida dengan saya macam rapat in terms of, sebab saya belajar contoh dekat depan tu kan, penceritaan daripada dia. Dan belajar daripada dia, dan dia bawa kita jumpa dengan Puan Ainun. Kan Ainun, dan Prof Hassan, suaminya Puan Ainun tu ialah prof saya dekat, profesor saya kat UIA. Dia ajar Mascom. So saya kenal Prof Ainun tu, maksudnya kadang-kadang Prof Ainun datang ke pejabat Prof Hassan. So dia ni memang suka cerita tau, pok sampai kadang-kadang Prof Hassan kata, can you please stop? Dia kata sebab dia tengah nak bagi kita something, tapi dia suka sembang macam tu kan. Saya kenal dia pada situ. So anyway,
So cabaran-cabaran dia tadi tu maksudnya bila saya nak saya teknik penceritaan kan, saya suka dengan teknik tu lah, sebab saya belajar macam tu. Maknanya saya tulis buku ni saya belajar, bukannya saya tak pandai untuk tulis macam-macam tu kan. So dia kata kita kena ingat dalam satu bengkel dia tu saya pergi, bila kita bercerita ni kita macam surah Yusuf, dia kata. Mana cerita. Okey, ni macam mana telah ditinggalkan, serigala datang, gini. Mana nampak tak cerita tu. Cerita ni kita buat dialog, dia kata macam tu. Okey, so itulah cabaran saya. Tapi itulah maksudnya ya. Itu cabaran saya nak buat dialog pun ya. Tapi itu je yang saya belajar, dan saya rasa saya kena formulate the dialogues. Ya, lebih kurang gitu. Lepas lagi satu kan, bila saya menulis kan, ada masa-masa tu kan bila saya terkenal, saya menitis juga air mata. Contohnya macam mana-mana lah, macam ayah saya ke, macam sikit-sikit tulis menitik. Sebab kita masa tu tengah buat PhD kan. Maknanya bila saya kalau saya ingat, saya pergi kita ada beberapa bab. So kalau saya ingat masa tu saya tulis, okey macam tu kan. Okey, tapi saya ingat something kat untuk tema yang tu lah, untuk tajuk yang tu saya tulis. Lepas tu tiba-tiba mungkin saya stop kat mana, sebabnya saya macam orang kata mungkin ada benda yang saya tak ingat, dan saya rasa motivasi pula nak tulis bab yang lain. So serentak lah. Lepas tu saya pergi visit balik. So macam tu lah. Maknanya itu pun Puan Ainul ajar juga. Mana kita jangan satu chapter tu complete semua. Tambah macam tu, dia kata. Kita mesti kalau kita menulis, biarkan kita punya penulisan tu kita enjoy menulis. Bukan jangan paksa. Kadang disiplin needs to be there. Yes. Bila menulis kena disiplin, kan. Lepas tu dia kata kalau masa menulis, biarkan orang kata aliran idea tu kalau ada kat situ tulis. Lepas tu dia tiba-tiba blur tinggal. Kalau ada jam kat sini, kita ingat something peristiwa tulis kat situ. So last kali dia akan jadi buku. Dia kata macam tu. So itulah cabaran dia tadi, macam cerita dialog. Kadang-kadang peristiwa tu menyebabkan kadang-kadang saya emosi juga. Kadang-kadang kena stop sebab sedih kan, sebab mak kita betul kan. Lepas tu itulah di antaranya ya. Tapi apa pun kata sebab kita motivasi, sebab kita ada something. Sebab aku nak anak aku baca buku ni. Kalau tak pun aku bila aku dewasa, bila aku dah tua nanti, aku nak baca buku ni. Maknanya aku tak nak tinggal aku punya kenangan dengan mak pak. Lebih kurang macam tu. Kalau kita dah macam tua macam mereka nanti kan. So that's the thing lah. Mungkin kita ada kat sini, tapi manalah kita tahu kan. Ya, kita punya memory. InsyaAllah bila baca buku ni, ya Allah Rabbi, masa tu ingat lagi cerita ni, ingat lagi apa yang berlaku. So itulah ya. That's the thing. Saya faham. Sebab macam proses penulisan ni sometimes kita ada kita cannot recall balik apa yang berlaku, and then writer's block. Always. Lepas tu bila kita rasa macam kehabisan ayat tu dalam dia masih dalam proses lagi. Jadi, kehabisan ayat, betul. Kehabisan ayat. Jadi kita memang kena stop dulu. Betul. Jadi daripada doktor start masa yang buat PhD ni, berapa tahun sampai dia diterbitkan? Sebenarnya 1 sem je, sebab masa tu saya tengah masa tu saya kelas dekat UPM, dia ada 2 semester masuk kelas tau. Dia ada macam taught classes ya. Maknanya 2 tahun tu kita pergi kelas kelas research. Memang saya suka kat UPM sebabnya dia expose saya dengan pelbagai teknik research. So masa tu maknanya kita ada assignment biasa. Kita concentrate kita punya research, tapi kebanyakannya kita ada classes. So kita dapatkan dulu dia theories. So masa saya masuk kelas qualitative advanced qualitative research. Kan dia kan quali punya tu kan. Jadi dia banyak data-data. Maknanya cara penulisan tu, maknanya saya rasa sikit sebanyak saya belajar juga daripada situ kan. So ianya macam sealiran, betul. Add on pun add on saya punya penulisan, kita nak reporting macam mana, itu akademik, tapi saya ni kreatif kan. So orang kata data yang macam mana kita boleh masuk. So belajar jugalah macam tu. So jangan sia-siakan belajar ni, macam ni campur-campur, goreng-goreng, tambah kicap, tambah sos, insya-Allah jadilah. ada there's something good yang boleh kita amalkan, kita guna untuk buku ni kan. InsyaAllah. Okey. Kira dalam antara bab yang ada dalam buku ni, apakah bab paling suka?
Kira macam Dr. cakap tadi macam semua sama kan. Tapi yang kira macam paling suka nak pen kan. Betul. Saya ingat lagi. Tajuk saya paling suka Pajak Gunung. Sebab saya memang terror lah bab ni. Sebab saya memang ingat sebab saya ada album. So saya tengok album ya. Saya tengok macam tu masa sama-sama saya menulis. So yang suka saya kata tajuk saya dengan pak saya. Sebab kenangan saya dengan pak saya betul-betul kena ingat balik. Contohnya Lulu Cina Buta. Okey. Tapi Lulu Cina Buta kan, kita main gini-gini kan. Okey now. Kita daripada rumah saya nak pindah rumah, kami nak pindah rumah lah masa tu. Jadi nak daripada rumah lama ke tempat baru tu dekat je. Tapi kan kita budak-budak. Jadi abah saya ni nak mencipta keseronokan. Saya tak tahulah kan. Bukanlah cerita keseronokan. Maknanya anak-anak mepak. Pastilah kita main-main kan. Umur saya macam tu. 3 tahun, 4 tahun mungkin lah. 5 tahun ke apa kan. Jadi orang kata seadanya pada ketika saya umur macam tu. Dia mainkan peranan dia lah sebagai abah. Sebagai pak kan. Okay now. Kan perjalanan tu macam tak adalah jauh. Tapi untuk budak 4-5 tahun jauh. Kan. Jalan kaki tu kan. Okay now. So dia kata mainlah kita main Inah kita main Lulu Cina Buta. Saya tak ingat lah dia panggil apa dulu, tapi saya tahu tu Lulu Cina Buta. Okay kan. Okay now kita kan perumahan construction kan, bantu sikit. Lepas tu kita kan pak kata main ni, ambil ni tongkat, bukan tongkat, kayu je berjalan tu. Aina buat gini, dia kata Aina buat ni sebenarnya pak kita alah itu je mainan dia kot, yang sesuai masa tengah berjalan kan. Okey. Ina buat macam ni. Ina pejam mata, tu Ina cari pok macam tu kan. Lepas tu Ina cakap lah, bilanglah 1 2 3 sampai 10. Saya bilang, maknanya saya macam tu kan. Lepas tu okey, dah ready kan macam tu. Saya ingat lagi pok saya, tahu tak dia menyorok kat mana? Dah longkang. Sesuai lah kan maknanya kan. Kat mana lagi? Berjalan tak ada pokok besar kan. Okey, dia tunjuk tu. Lepas tu saya ni pun Lulu Cina Buta, dia kata masa nak cari, saya tak ingat exactly. Itu susahnya. Saya tak ingat exactly apa. Tapi saya ingat saya terjatuh sebab parut tu masih ada sekarang. Sampai sekarang. Tahu macam mana tak ingat kan? Ada panjang. Isi putih keluar tu. Takkan tak ingat kot. Anyway. So, saya buat macam tu lah. Pok kat mana? Jangan buka mata. Saya dengar dia kan. Saya macam tahu dia kat mana. Tapi kita Lulu Cina Buta, dia kata jangan buka mata. Kita pun tek-tok. Kita punya rotan tu kan. Pak tek-tok. Saya masuk longkang. Dia ada longkang. Dia ada longkang. Longkang terbesar juga lah. Saya masuk longkang. Ya Allah, sakitnya. Longkang. Dia macam ni. Longkang. Dia nyorok kat longkang besar ni. Ni macam mana? Ni longkang tu. Ni tempat. Macam tu lah. Lepas tu dia nampak saya. Lepas tu dia kata, saya menangis lah. Budak kecil kan. Dia kata, ya Allah Ina. Dia kata macam tu lah lebih kurang. Lepas tu berdarah weh. Berdarah memang berdarah. Panjang dia punya tu. Mana dalam masa jatuh. Mana kan. Macam tu. Itulah orang kata. Tapi saya nak recall apa yang berlaku, ambil batang jenis, ambil kayu jenis apa. Moment kan? by moment tu. Ya, lepas tu saya nak mention saya punya luka tu. Itu saya nak betul rakamkan. Kalau boleh lah. Itu kadang-kadang saya kata, sebab pak saya ni, yelah orang kampung kan, dia maknanya saya ingat dia masa kecil saya. Mampu tak saya nanti nak ingat dia masa saya tua macam dia? So itulah saya tulis kan. So something lah kan. Tapi itu susah. Yang itu saya suka. Yang paling suka. Suka sebab untuk recall balik moment by moment tu. Ya. Mau kata pasir dia macam mana. Saya setempat tu. Tempat tu tak ada lah kot. Lama dah kan. Itulah. Lepas tu kira ada tak dalam bab ni, antara bab ni yang doktor rasa macam terlalu peribadi dan emosional, yang macam should I write this, should I share this, macam tu. Dia macam very private sangat, macam personal sangat, sampai rasa hati tu berbelah bagi nak kongsi. Sebenarnya kalau nak kata private tu, saya make sure that ia tidak private kan lah. Maksudnya saya seboleh mungkin saya nak pembaca tahu. Sebab orang kata pengalaman saya dengan mak ayah saya tak cerita lah. Maksudnya private, memang orang kata kat sini saya tak cerita yang private saya. Yang private saya memang simpan lah. Kan? Ianya menarik sebenarnya. Menarik. Tapi saya rasa macam tak sesuai je kan. Macam lah kita nak perempuan
nak ke alam dewasa. Something tau. Saya ada lucu kat situ tapi takkan kot. Jadi saya rasa macam tak apalah. Nanti mungkin saya cerita dengan anak saya sendiri. Tapi saya masih ingat. Maksudnya biasalah my first period ada kisah lucu. Dan orang kata mak saya zaman 80-an kan. So kita tak ada exposure macam sekarang. Betul. Kan dekat sekarang ni dekat pendidikan Islam ke apa kan, kamu punya ni apa-apa, mana dulu pendidikan mana ada. Tak ada masa tu. Tak ada. Yes. Tapi maksudnya kelakar lah Kak Eti. Saya sorok benda tu. Kelakar tak? Kita, subhanallah, tak payah sorok lah. Ceritalah kat mak. Dulu lain Kak Eti. Sekarang ni budak mungkin lebih terbuka lah. Kan? Macam tu. Saya faham. Kan? Kan? You can relate kan? Macam-macam. Itulah maknanya kalau Kak Eti tanya tadi, mana saya tak ada. Yang tu saya yang itu yang macam first period tu adalah yang orang kata apa ya? Itu yang saya rasa ialah private jugalah kan. Dia ada lucu tapi tak maulah cerita macam tu kan. So saya tak nak lah. So dalam tu insya-Allah semuanya yang saya rasa boleh orang lain boleh kongsi, mana orang boleh baca lah ya. Macam tu. Okey. Apa ni? Kira buku ni dah dikeluarkan. Jadi ada tak doktor dapat respon? Mana apakah respon pembaca setakat ni bagi yang telah kira dapatkan buku ni dan kira respon tu maksudnya apa yang doktor dapat feedback daripada mereka macam mana? Now saya kalau sebab masa tu saya teruja sangat saya dapat buku ni dengan ialah penerbitnya. Penerbit sangat membantu, alhamdulillah. Memang daripada orang kata step 1, step 2 memang daripada sebelum keluar, daripada editing, ya Allah, dia orang memang cakap lah. Saya cakap kan, memang alhamdulillah dapat penerbit PSA kaki tangan yang sangat membantu. So bila dah dapat macam tu, cover dia kan, set yang cover tu pun dia bagi 2 pilihan. Saya masa tu uja, saya kalau apa-apa yang saya tu uja, saya nak kongsi lah, kan nak nunjuk, nauzubillah lah, tak ada niat macam tu. Jadi saya pun blast kepada WhatsApp status. Okay, dan saya nampak kawan-kawan saya ada reply lah. Dia kata, guna cover ni kan. Ada 2 cover. So dia kata, Ina ambil cover ni lah, cantik. Apa kan? Saya guna satu lah. Okay. Lepas tu bila dah keluar buku tu, saya iklankan lah. Maknanya iklankan dekat Facebook, dekat LinkedIn dan sebagainya. And even my WhatsApp status. So dalam kalangan, yelah kita ada nama-nama tu, ada yang respon lah ya. Macam orang kata dan sepupu saya. Maknanya dia cakap macam, ya Allah ingat, dia panggil mak saya Cik De. Kalau ingat Cik De pasal masak, sebab saya ada tulis sikit pasal masak, tips masak kan. Mak saya kalau dia memang kalau masak dia ada tips dia. Kalau kita ingat kalau dia basuh beras, kita dengar dia memang dia baca, dia selawat saya rasa. Kan dia baca something. So saya kadang-kadang mak baca benda lebih kurang kita cakap kan. Selawat kita ni, kita pusing jam ni, mana ada benda. Nak basuh sayur dia bunyi kan. Saya tak ingat lah, tapi dia baca something lah, makna mungkin lah, I tak tahulah, macam surah Kausar ke, saya tak tahu. Tapi saya ingat lupa lah masa tu kan. So orang kata saya nak tips tu, saya bagi orang tahu. Mungkin insya-Allah lah makanan tu jadi sedap ke macam tu kan. Sebab balik kepada yang tadi, anak saudara saya, sebab diorang pun orang kata ingat lupa Tok Ki dengan dia punya Tok Ki dengan Tok Haji. Mungkin ingat lah, maknanya mak saya pernah juga jaga budak-budak tu kan. So bila dia orang baca buku tu, dia orang kata, mak lah ingat lagi pasal ngaji ni. Siapa tak pernah siapa tak tahu pasal ngaji. Dia orang pun pernah ngaji dengan mak kan. Yang sulung lah. So something lah, maknanya kita cherish. Kan. I like that. I mean, yelah kan, kenangan macam tu lah. Apa ni yang macam orang cakap on the same turf. Kan. Mana ala. Ya betul tu mak lah. Ingat gitu Haji sekian-sekian. Something kan. Macam tu lah. Okey, apa ni kira ada tak apa ni macam harapan doktor bagi yang membaca buku ni. Ada perubahan dalam diri mereka, macam kira sama ada perubahan, kira anything yang doktor rasa doktor harapkan. Ya betul. Saya yang pastinya saya nak cakap macam ni dah, bila hargailah mak bapak selagi dia orang ada.
Kan? Jangan macam bila dah tak ada barulah macam tegih-hegih ke apa macam tu kan. Tak ada. Bukan macam tu. Setiap yang dia ada tu hello tanya. Maknanya sibuk mana pun hello tanya. Maksudnya saya kalau paling kerap saya telefon mak saya sebab exam. Kan? Dulu public phone kat T. Masuk 2 posen, 3 posen. Mak besok Ina nak peksa. Kata nenek, mak doa ya. Peksa. Setiap kali peksa doa. Maknanya mak doa ya. Mak doa. Itu pun cukup lah. Macam anak zaman sekarang, teks pun payah. Kan? Tak. Dia benda lain. Okay. So, maksudnya saya nak macam Kak beritahu tadi. Maksudnya saya nak bottom line dengan apa yang saya tulis ni ialah apa khabar ayah bunda saya nak sampaikan adalah mana-mana kita berada, orang kata sesibuk mana kita pun, tanyalah mak bapak kita, ya. Kadang-kadang paling basic tanya apa khabar je. Paling basic. Yang lain-lain nak borak yang tak kisah tu tak apalah. Tapi memang kena tanya khabar. Ya, sebab especially doa mak kita tu yang sangat mujarab tu. Tak kisahlah dalam situasi kita buntu ke apa kan, ceritalah pada mak kita. Macam tu kan. So now I don't have anyone lah. Alhamdulillah ada suami kan. So macam tu lah. Tapi untuk kita yang masih hidup, untuk abah, untuk mak kita yang mak ayah masih hidup, ya, sentiasalah berkomunikasi. Kita tak nafikan kadang-kadang ada benda kita tak gu dengan mak kita kan. Sama je. Tapi pada mana last kali kita tahu ibu kita lah yang orang kata orang kata sugar di bawah tapak kaki ibu kan. So ibulah segala-galanya. Kan? Betul. Doa ibu pun tak ada hijab. InsyaAllah. Ya betul. Kan? So insyaAllah lah. Sebab tu yang macam doktor kata, bila nak periksa kena call. Kena call dulu kan. Bagi tahu. Sekarang budak-budak dia macam biasa-biasa je. Itulah risau. Okey, kira untuk selepas buku ni, apakah doktor merancang untuk menghasilkan buku yang lain berkaitan dengan keluarga ataupun tema yang sama, atau ada something more yang doktor rasa macam I have this project yang I'm going to continue. Sebenarnya saya ada satu projek orang kata kisah orang kata kanak-kanak lah kan. Sebab saya tak dapat lari daripada saya dididik nak kata secara indirectly lah dengan Puan Ainul kan. So buku kanak-kanak saya tak pandai tulis buku macam arwahnya Prof Kamil kan. Saya suka penulisan dia. Saya suka penggunaan sungguh dalam dia punya ayat. Sungguh something I was like, itu yang menarik tau. Itu baru satu yang saya suka. Betul. Saya kata betapa dia digunakan for vocabulary tu dengan sungguh berkesan. Mana saya usai macam itu saya belajar daripada dia. Usai. Itu saya belajar daripada dia. Sebelum ni saya tak tahu pun apa tu usai. So cara penulisan dia, orang kata Prof Kamil pun menjadi saya punya model lah. Okay. Cara dia bercakap, even cara kerja pun saya suka cara dia kerja. Kan? Kita pun pernah jumpa dia kat UMPSA hari tu, kat library, library gambar. Saya pergi bengkel penulisan dia. Kan? Itulah. Tapi itulah maksudnya saya bukan nak kata jadi prolific macam dia, siapalah saya, tapi saya suka gaya bahasa dia. Dan untuk next, saya tak tahulah next project ke apa. Saya mana something lah, tapi tunggu, cannot tell you now. So anyway, so adalah projek tu. InsyaAllah. Kang cakap tak jadi, tak best juga kan? Tak ada teaser ke? Okay. Bagi teaser sikit. Lepas bulan 6. Okay, so insyaAllah saya dah ada lah benda-benda yang saya rakam untuk penulisan buku yang seterusnya. Kadang-kadang kalau tu saya guna voice note. Ada benda-benda kan, saya tulis rakam dulu. Nanti kan hilang idea tu. So saya tengah buat tu lah sekarang. Kan? Kadang-kadang kita ni tak apa hilang. Tu saya kadang-kadang ada something, saya pun rakam voice memo kan. So senang lah. InsyaAllah lah, doakanlah untuk next project.
InsyaAllah. Banyak kira menggunakan sepenuhnya teknik merakam untuk supaya idea tu tak hilang. Ambil gambar kadang-kadang tak macam kadang-kadang kita kedai buku kan. Sukalah dia punya macam ni. Ambil dulu. Macam itulah lebih kurang idea dulu kan. Macam tak macam penulisan buku, especially yang mana-mana yang kita suka. Ambil dulu, nanti ada idea kat sini kot. Gitu ya. Okay, untuk dia macam yang soalan ada bukan soalan yang terakhir. Ya. Apakah pesanan doktor kepada pendengar podcast dan kepada para penulis yang baru nak bermula? Okey, untuk pendengar podcast, saya rasa apa yang penting kat sini, bila baca buku Apakah Ayah Bonda ni, kita reflect pada diri sendirilah. I mean, I'm not saying that I'm a best person to write this book. Tak ada lagi tu kan, Yati. Tapi yang penting yang saya nak huraikan ataupun yang saya nak sampaikan adalah bahawa abah dan ayah dan mak kita masih ada. Orang kata tanyalah khabar mereka. Lepas tu jangan lupa pula, okey, senangkan hati mereka. Ya Allah, saya kurang berkesempatan lah, I would say. Okey, sebab mak saya dah sakit kan. So itulah. Tapi kita jangan anggaplah maksudnya mak kita marah kita sebab mak kita benci. Tak, dia tak benci kita. Sebenarnya dia ngajar kita. Jangan nak anggap macam tu. Kan, mak kita cakap mak kita suka beletih. Memang saya, ya Allah, satu tahap saya rasa nak tutup pintu. Tapi tak baik lah kan. Tu. Macam tu lah. Mak saya memang gitulah. Tapi itulah nak menyampaikan bahawa insya-Allah mak kita tu tahulah apa yang terbaik untuk kita, insya-Allah ya. Dan sentiasalah berkomunikasi, tanya khabar kepada mak bapak kita kan. Dan yang soalan keduanya untuk penulis baru yang nak baru bermula, sebenarnya, dan saya cakapkan juga bahawa saya bukanlah the best person to to give advice ya. Tapi yang pentingnya paling pentingnya kita tulislah. Maknanya salah ke tak salah ke, tulis dulu. Macam tu kan. Kan kita ada peringkat, tulis kasar dia apa benda kan. Nanti editing, murnikan lagi dan sebagainya. Dan ingat bahawa kita perlu seronok untuk membuat sesuatu. Kalau kita paksa diri, idea tak akan datang. So itulah ya untuk penulis yang baru. So seronok, insya-Allah benda datang. Dan kita ingat motivasi kita, sebab macam tadi motivasi saya supaya anak-anak saya ingat pasal Tok Ki dia, dan juga motivasinya untuk diri saya sendiri. Kalau insya-Allah nanti kok-koklah masa nanti Allah panjangkan umur ke apa, lupa ke apa, peristiwa yang saya nak rakamkan tu, insya-Allah kalau baca buku ni, ya aku masih ingat masa ni. Saya macam tu je lah ya. So for new writers, tulis dan tak ada sesuatu pekerjaan pun yang perfect. Ianya sentiasa dalam progres, perbaiki ya. Macam itulah lebih kurang. Okey. Soalan saya akhir lah. Sebab masa ni buku apa yang doktor tengah baca? Buku dan yang macam suka. Okey. Ada satu buku tu, buku tentang haji lah. Saya baca, ya Allah. Dia panduan haji, tapi cerita dia tu dia macam dia sebut cerita, modul, checklist. Kau dapat dalam satu buku. Terror kan dia. Saya tengah baca buku cerita tu. Saya lupa lah tajuk dia. Tapi sebab tengah baca banyak buku, 2-3 buku haji kan. So buku tu yang saya rasa something lah dia ni, pandai lah dia ni. Macam tengok, saya just nak imagine writers tu. Modul boleh, penceritaan boleh, lagi satu orang kata data-data boleh. Kan dia pergi haji semua. Mungkin lah dia boleh tengok mana-mana kan. Tapi interesting lah, macam you can just you write everything, you have the data there. You boleh kreatifkan you punya penulisan. I was like so amazing. Saya tengah baca, ya Allah, cerita apa tu something lah. Saya tak ingat. Tapi perempuan lah tulisannya, penulisnya. Semua compile dalam satu buku. Ya, buku tak mahal pun, RM30 je TikTok. So something kan. Okay, apa ni saya nak ucapkan terima kasih kepada doktor dan semoga doktor dapat terus menulis dan menyumbang. Ya, insya-Allah. Thank you Kak Eti. Alhamdulillah kita telah sampai ke penghujung sesi Bedah Buku ini.
terima kasih yang tidak terhingga kepada Dr. Zuraina atas perkongsian sangat bermakna mengenai buku Apa Khabar Ayah Bonda. Banyak ilmu dan inspirasi yang telah dikongsikan dan semoga ia memberi manfaat kepada semua yang menonton. Terima kasih juga kepada semua yang telah setia bersama kami hingga ke akhir sesi ini, dan jangan lupa dapatkan buku ini, Apa Khabar Ayah Bonda, hasil penulisan Dr. Zuraina bin Ali dan daripada penerbit UMPSA, dan teruskan bersama menyokong karya-karya penulis tempatan. Sampai jumpa lagi dalam sesi podcast yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat maju jaya.